Berita boom hari ini. Aksi pelakon Syaiful Zero sebagai duyung lelaki ala watak adiwira filem Aquaman meraih perhatian ramai sewaktu majlis tayangan perdana filem duyung Legenda Aurora yang diadakan di GSC Lalaport, Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam filem arahan Profesor Madya Datuk Dr. Abdul Razak Mohaidin itu, Syaiful melakonkan wataknya sebagai abang kepada Aurora, peranan yang dijayakan oleh aktris Anna Jobling. Babak aksi itu dianggap lebih mantap berbanding babak duyung pertama yang dikeluarkan 17 tahun lalu. Duyung Legenda Aurora bakal menjengah pawagam di seluruh tanah air 2 hari lagi. Penonton yang hadir menunjukkan kekaguman terhadap lakonan Syaiful yang menekankan tenaga, kemahiran aksi dan watak kuat sebagai abang Aurora. Selain Anna dan Syaiful, barisan pelakon turut menjayakan filem adalah Aye Floor 88, Maya Karin, Saiful Apek dan Yasmin Hani.